Okay geng, hari ni hari special sikit. Hari ni I nak bagi surprise untuk siapa? Untuk manager PPR Racing. Okay. So manager PPR Racing ni nama dia Han. So Han ni dia pun bukan biasa-biasalah, bukan maksud apa. Okay. Dari peri kosong sampailah sekarang dia tolong. Kalau tak ada dia memang tak ada peri. Sebab apa? Dulu time peri nak buat produk memang I tak ada duit. Betul cakap sebab I pun orang muda kan biasa malu nak minta bapak, minta mama. So I pun ada bagi tahu dia lah. Lepas tu dia steady. Dia pergi pinjam dekat dia punya mak, dia punya mak 50k pinjam. Lepas tu I pun rasa memang apa? Hargai lah. Dia memang kita dari kecil umur 6 kita dah kenal dah. Memang dia sama duduk orang sekincan lah. So dia pun Han ni dia orang jenis jimat duit. Sebab apa? Dia sekarang pakai kereta Beza. Family dia bagi dia lah. Lepas tu Beza tu pun banyak rosak. Okay? Sport rim cala, aircon rosak, seat koyak. I tanya dia lah kenapa tak nak repair. Dia cakap tak mahu lah, dia nak jimat duit. Okay? So I pun tengok dia. I tengok phone dia lah. Dia ada dia punya screen letak ni kereta FL5. I pernah tanya dia lah impian kereta apa. Dia cakap FL5. Dia memang minat FL5 JDM. So hari ni I nak surprise dia. Sebab hari ni apa? Hari ni birthday dia geng. Ni nombor plate 323 birthday dia. 23 hari bulan 3 dia punya birthday. Ni ni gambar dia. Ni Bos Han. Okay. Tengok siap ada baju datuk. So geng sebab memang dia pernah tolong Ferry, I pun rasa memang itulah I nak surprise dia. So nanti sekejap lagi dia sampai, kita tengok reaction dia macam mana. Ciao. Oi. Kau pakai kereta siapa? Kau fan. Ya. I buat konten lah, boleh? Untuk baju punya. Okay. Kita mau promo baju. Okay. Macam ni ya. Nampak? Okay, jom. Sini lah cukup lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah! Wow! So, happy birthday to you. Okay? So, I nak kongsikan sikit pasal, okay, korang jangan lupa time kita susah, siapa tolong kita. Itu je. So, I pun tu lah. Happy birthday, Bosan. Ciao.